Zepan macam biasa lah. Kita kalau saya dengan Joe, kita orang berbari, preparation biasa. Cuma saya bila bekerja dengan Joe ni rasanya ramai pun dah mungkin faham ataupun mungkin ada yang kira macam tak faham. Kalau bekerja dengan Joe ni, setiap kalau konsert gitu orang, kebanyakannya kita tak buat benda yang sama. Satunya arrangement lagu lah. Banyakkannya adalah beza. Dan of course untuk black on white ni memang lagi different sebab kita nak main dengan promo. So bila ada different tu, kita pun tak betul-betul fix lagi sebab kita ada time lagi untuk nak sampai ke 27 tu. So kita still lagi dalam proses awal juga ni. Walaupun sebenarnya kita dah plan juga lama, tapi rasanya kita masih ada time untuk kalau kita ada benda yang takut tak kena. Yang especially kalau yang ada combine lah antara kita orang dengan promo. Tapi kalau untuk kita orang tak ada problem. Cuma kita akan ada beza dari segi lagu mungkin yang sama tapi arrangement yang berbeza. Itu yang kita perlu. Sebab lagu Gahana tu buat dua style lah. Itu salah satu. Tapi kalau untuk yang kita orang sendiri pun, kita tak nak main arrangement yang sama yang kita dah main sebelum ni. Bukan semua lah, bukan the whole lah. Tapi ada sebahagian. Sebab kita nak matchkan juga. Kita takut the whole concept tu spoil. Sebab ada lagu yang kita buat khas untuk konsep yang tertentu. Tapi kita tak analyse habis. Kalau ada benda yang perlu kita mungkin tukar, mungkin kita akan tukar untuk nak match. Bukannya kita nak ikut promo atau promo itu tak. Kita nak jadikan the whole concept. So cabaran nyanyi dengan Abang Sam macam mana? So far kita tak pergi jauh sangat lagi. Itu saya nak kata awal tak awal. Actually kita ada sebut 1 bulan. Tapi dalam 1 bulan ni macam-macam boleh jadi. Macam-macam kita boleh kalau kita perlu olah. Tapi untuk yang kita buat lagu ni tak banyak beza lagi. Mungkin sebab lagu tu bukan lagu yang kritikal. Lagu tu lagu yang biasa dinyanyikan ataupun yang kita biasa dengar. So saya nyanyi cara saya. Walau Sam nyanyi cara itu pun kita still dengar lagu tu yang benda yang sama. Cuma mungkin yang akan problem atau ada sikit perbezaan cara kerja kalau saya kena nyanyi lagu promo ataupun mungkin promo kena main lagu Barbari. Dekat situ mungkin akan menjadi sama ada benda yang menarik ataupun benda yang spoil. Kita takut dia spoil tapi kita masih ada masa kalau kita perlu buat sesuatu lah. Bang, daripada segi macam kolaborasi bang macam abang dengan ni lah, dengan Sam contoh kan. Sebab sebelum ni abang memang partner biasa atas stage tu dengan Rob, contoh pernah juga dengan Arwah Mahel, pernah dengan macam Mel, juga dengan buat press program semua. So apabila dengan Sam ni dia genre muzik yang berbeza sebenarnya. So dia ada rasa macam sedikit ni tak bang sebenarnya? Sebenarnya kalau ikutkan peringkat awal ni kita tak perlu nak terlalu fikir kesusahan itu. Sebab apa? Saya nyanyi je style saya, dia akan nyanyi style dia. Di situ kita nak combination. Kita takut bila combine dia jadi problem. Dia tak jadi satu benda yang menarik. Itu perlu buat sesuatu lah, mungkin perubahan. Tapi saya rasa macam contoh tadi, Sam dia nyanyi style dia, saya nyanyi style saya. Serba sedikit lah saya nakkan match. Kita main macam mix sikit. Sebab lagu tu kalau ikut original macam kalau kita dengar Nasir Kembara nyanyi dia macam oh siapa, tapi ni kita main oh siapa. Sebab apa, muzik dah semua pergi down beat macam tu. So situ sikit perubahan cara nyanyi. Awal-awal masa saya praktis pun saya still bawa yang macam original. Dan dia cakap try chop kan dia. And then sampai dekat situ. So itu satu experience. Kemungkinan akan ada lagi next punya kalau kita teruskan praktis nanti ada perubahan-perubahan cara nyanyi. Cara nyanyinya actually melodi yang sama aja. Ada berapa lagu Kembara bang actually kalau ikutkan? Lagu Kembar yang kita concentrate yang inilah sekarang. Tak pasti lagi next ke depan ni, tak pasti lagi. Cuma saya sebenarnya kalau setakat untuk lagu cover, kita panggil lagu cover, saya tak risau. Sebab apa? Kalau kita buat lagu cover, lagu yang mungkin kita dah biasa dengar, mungkin Sam biasa dengar, cuma cara nyanyi beza, melodi yang sama. Saya takut, bukan takut lah, saya akan jadi kena berubah banyak sangat ke kalau saya kena nyanyi lagu Kromok dan Kromok kena nyanyi lagu Barbari. Tapi kalau dia jadi memang interesting lah.
So far kita masih lagi panggil dalam preparation. So kita tak fix lagi untuk yang konsert nanti. Tapi saya harap benda tu positif lah. Okey bang, untuk Barbaric ni kan, actually dia featuring dengan promote ni kan, untuk stage. Jadi saya rasa kita ada set lah untuk promote dan juga untuk Barbaric. Yep. So kita faham. Kalau Barbaric sekarang ni mungkin lagu dia tak banyak. So adakah macam ambil album untuk album Peluru Coklat saja ke, atau abang akan ambil album zaman orang cakap Biru Mata Hitam dulu ke zaman abang Awing tu? Ke macam mana? Kita orang sebenarnya ikutkan list song kita orang yang Joe, sebab selalu Joe yang mastermind. So kita dah list down banyak. Cuma kita nak confirmkan certain lagu daripada list tu. Kita beri masa sebab kita ada masa lagi. Kita tak perlu nak rushing fix sekarang ni. Sebab apa nak berlaku ni kita tak tahu. Mungkin mula ni kita kekok, tapi bila kita kerja kemudian kita dah hilang kekok tu. So kita rasa benda tu tak sepatutnya jadi lagi problem. Lagi solve the problem. Album yang cakap Betul lah. Selection lagu tu sebenarnya kita tak pilih, tak ada memikir sangat kita kena bawa lagu Peluru Coklat saja. Belum final lagi lah. Actually sebenarnya list tu dah ada antara Peluru Coklat punya lagu dengan lagu-lagu yang sebelum ni saya pernah dengan Joe. So benda tu kita tak perlu nak confirm awal. Kita masih lagi dalam selection jugalah. Tapi kita harap benda tu satu benda yang sesuai lah dengan black and white nanti. So daripada segi macam abang dengan promo sebenarnya sebelum ni dengan Carl saja kan. So kali ni dengan full band ni dia sebenarnya ada beri tekanan sikit lah abang sebenarnya. Bukan tekanan lah. Itu macam saya cakap, saya bekerja dengan Barbaric ni sejak berapa tahun yang sudah. Setiap konsert yang kita buat tak ada pernah benda yang sama. Kebanyakannya kesemuanya berbeza. Ada lagu yang sama, kita main konsert yang lain, arrangement yang berbeza. Dan saya still lagi, walaupun dah umur macam ni, walaupun dah lama dalam industri ni, still lagi more dalam eksperimen. Every time benda yang berlaku, saya perlu eksperimen dan saya tengok perlu saya buat benda yang sama ataupun saya buat perubahan. Kadang-kadang benda tu sedikit, tapi bagi saya ia adalah sesuatu yang experience yang berbeza dalam setiap masa. So stamina macam mana bang? Energi untuk konsert kali ni? Agak-agak okey lagi, janggut dah putih ni. Jangan Bang, aku dah ni lagi. Dah dengan usia abang yang macam ni kan, dalam kau 60 ni, tapi abang boleh nyanyi dengan menggunakan original key lagi tu. So, mungkin abang ada ketua untuk jaga ni. Ada ketua kan ni. Ketua dia ni minum kicap. Tak ada, dia begini. First kali untuk macam saya yang dah lama dalam bidang ni, fokus saja pun tak cukup. Maknanya kita ada komitmen bersama, fokus tak cukup. So ada preparation untuk energi, adalah sikit tu macam biasa. Kalau saya bagi jawapan pun begitu juga. Kalau tak buat benda tu mungkin problem untuk saya nak. Sebab sekarang ni pun saya boleh tahu tahap performance saya tak macam dulu. Jadi saya tak perlu nak fikir nak buat yang macam dulu. Kalau saya fikir nak buat macam tu, saya akan problem. Sebab apa, kita tak boleh nak buat lagi kan. Capai dah kan. Kita pun tak nak orang tak nak dengar problem kita. Orang tak nak tahu problem kita. So saya nak explain kat orang saya dah umum macam ni, saya suka nyanyi pun tak guna juga. Apa pendekatannya saya ambil, saya buat semampu mungkin, tapi kok mana pun saya tetap nak pick 100% tu punya energy, 100% tu punya performance. Sebab kita nak orang yang datang puas hati. Orang keluar tiket, orang bayar, itu benda memang ada dalam kepala. Tapi kalau berlaku benda tu di luar kemampuan, jawapan dia kira harap terima je lah. tapi Jo faham kan, dia boleh ikut kan bila dah tahu. Dia begini, dalam kita teamwork. So kalau ada problem yang kita tak boleh ni, kita kena solve. Kita jangan paksa. Ada benda yang kena paksa. Untuk saya sendiri, kita tak boleh nak semua orang faham kita dan orang kena ikut kita pun tak boleh. Tak boleh ke semua. Sebahagian perkara okey, dan ada sebahagian perkara itu yang kena work out tadi. Kena exercise. Penyanyi bagi saya lah, saya tak tahu orang lain, dia kena ada gitu, kena ada berkorban. Kadang-kadang masa kita tu kita boleh relax, kita boleh buat benda lain, tak boleh, kita kena concentrate ni. Kita kena ada rutin kita baru boleh berjaya. Itu pun kadang-kadang ada juga yang
terkucil jugalah kan. Itu biasalah kalau kita buat konsert. Tapi dalam minda kita set untuk kita mesti ada pemikiran untuk nak work out benda ni 100% di luar kemampuan ke apa, kita kena ada macam tu. But yang sebahagian perkara kita kena bincang. Kalau kita dah tak boleh, kita cuba buat juga, dia akan merosakkan. So lagi baik kita buat satu yang lebih kita bermampu, itu lebih baik. Tapi janganlah tone down je semua kan. Kok mana pun dinamik, walau daripada umur 20 sehingga umur dah hampir 60, kerja tu sama juga. Cuma situasi yang berbeza. Situasi tu yang kita perlu ikut kemampuan ke, adjust ke. Yang penting dia punya dinamik tu ada. Kita tak boleh lah kata dah tak boleh kan. Dan kita pun tone down semua, jadi boring pula. So itu benda memang selalu saya fikir. Dan kita orang kalau ni pun selalu kita orang discuss. Saya dengan Ju selalu discuss. Jadi kalau tone down tu, kita bagi peminat macam konsep orkestra ke amplat ke senang tak fikir bang. Dia ni, itu bukan masalah. Itu kreativiti. Kreativiti kita create satu yang tone down, kita nak buat orkestra, itu kreativiti. Dia masalah kalau fizikal ni dia bukan kreativiti. Itu kemampuan diri. Kalau kita tak boleh nak buat satu benda yang kita nak kena buat benda tu 10, kita boleh buat 7 atau 8. So kenapa kita tak olahkan benda tu supaya dia jadi bunyi 7 dengan 8 tu menarik. Kita nak buat benda 10, tak boleh buat apa. Tapi kita buat 7 dan 10 tu menarik. Itu yang penting, kreativiti lah. Dia kalau bagi saya, kalau art ni yang penting kreativiti, bukan kemampuan. Kadang-kadang orang kalau pelukis contoh, dia dah tak boleh nak jalan, tak boleh nak apa, dia still boleh melukis juga, dia sambil baring. So itu saya nak maksudkan kreativiti. Macam kita dah tak boleh nak buat macam umur 20, kita jangan buat benda tu. Kita buat umur yang sekarang ni, tapi still menarik, still orang tengok, ui, dahsyat. Kita nak benda-benda tu kan. Orang kata, oh bagus. Walaupun zaman sekarang ni, yang ni leceh dah viral ni, kau buat bagus mana pun, kau tak boleh puas hati semua orang. Tak akan mampu ni. Kau buatlah bagus macam mana pun. Kalau 50 orang dengar tu, 20 orang tu tak suka dengar, kau dah habis buat dah. So kena terima keadaan lah. Tapi ke mana pun untuk kita, kita kena ada prinsip, kena ada nekat untuk kita do the best yang kita mampu dalam range kita. Setiap kali kalau macam abang naik pentas kan, abang ada setiap kali naik pentas, abang ada rasa tak macam aku mampu ke nak buat ni kan? Itu satu, ada banyak lagi aku dipikir. Nak tersirit semua ada kan. Tak, itu memang berlaku lah. Itu kita manusia. Kita akan sentiasa melayan perasaan kita. Gemuruh. Dia bila umur macam ni, gemuruh yang berbeza. Dia mungkin lah kadang-kadang kita fizikal demam. Dia kalau jumpa cerita tu yang problem tu. Dia ada hari yang kita rasa kita tak boleh deliver kan. Itu problem lah. Tapi kok mana pun saya akan cari cara untuk kita boleh buat juga kerja tu. So bukan kemampuan, tapi kita punya prinsip nekat tu nak buat tu. Sebab kita bekerja dengan kawan-kawan. Kita tak boleh lah sebab kita problem dan orang lain terpaksa. So kalau boleh kurang, tak boleh lah macam tu. Tapi kalau tak boleh juga, dan kita discuss supaya macam saya cakap dia, kita tak boleh buat 10, kita buat 7 dengan 8 tu menarik. So dia akan jadi okey. Ada benda kita hype. Saya nak tanya satu soalan tapi di luar konteks tu. Aku nuik ni kau tanya ni kan. Dia ini pertanyaan daripada okey, peminat lah. aku cuba jawab lah kalau boleh. Tak boleh kenyang. Luar konteks. Bukan luar konser. Luar cerita yang ada lah. Okey. Ini bukan berkenaan konser. Okey, ini ada peminat yang dia menyuarakan apabila melihat anggota-anggota kumpulan May lain ni aktif balik Ini aku kena buka sejarah ni. Okey, aku tak ada hal. Aku tunggu je soalan ni. Semua dah aktif balik kan, tapi berbeza kumpulan sekarang. Termasuk abang sendiri lah berbeza. So mereka ni sebelum orang cakap, sebelum masing-masing retire, so dah mereka semua nak tengok at least ada satu kumpulan May ni tengah bangun digabung ke atas pentas untuk mengubah induk peminat bersama kumpulan May. Mungkin itu yang pertama dan terakhir. So adakah abang minta komen abang sikit? Ada ke orang dah kahwin, dia cerai pasal dia tahu nak mati lah, dia paksa kahwin balik? Ada ke? Saja nak tanya kau balik. Ada tak orang tu dah cerai? Ni takut pasal mati ni kahwin balik lah. Untung je kahwin tu. Mana? Aku pun nak tanya kau juga. Ada kau? Dia gini. Saya ikut flow dalam kehidupan, saya ikut flow. Saya tak mampu nak harung semua perkara.
Bila benda itu dah berlalu, saya fokus benda lain. Takkan saya nak kena, tapi saya tak deny yang kalau next kemudian hari kalau dia orang, sebab saya sekarang ni bukan nak main band atau bermain muzik atau menyanyi macam umur 20-30. Saya nak menyanyi cara umur 60 ni. Kategori sebenarnya dia boleh pencen dah ni. So bila ada yang macam tu punya apa panggil dia nah? Permintaan dia sebenarnya saya tak boleh nak ikut peminat. Saya ikut pada orang yang organize ataupun band itu sendiri. Macam mana dia orang nak bukan offer lah, macam mana dia orang nak bekerja dengan saya. Saya ada komitmen lain waktu sekarang ni. Tapi saya tak deny lah maknanya saya tak nak buat lagi ke dengan dia orang. Saya nak tengok macam mana dia orang punya plan. Kalau plan tu worth untuk saya buat dalam umur yang macam ni, saya buat. Saya tak nak buat benda yang saya boleh buat 7 atau 8, saya kena buat benda 10. Macam tadi juga. Maksudnya cakap untuk perbincangan tu masih terbuka lah, tak ada masalah Dia bukan terbuka, memang tak pernah tutup pun. Tapi atas dia orang lah. Kalau dia orang betul cara nak berbincang, apa yang kau nak buat? Adakah benda tu berbaloi saya buat? Kalau setakat nak buat untuk kau nak cari 3-4 ribu, 3-40 ribu, tapi sekadar untuk itu je, tak tahulah. Mungkin saya ada jawapan untuk tu, tapi tak adalah saya nak jawab kat sini. Saya nak tengok dulu dia orang, apa yang dia orang nak, cara kerja yang nak macam mana. Hubungan abang sekarang dengan Saya okey. Jumpa Abu okey. Okey, tapi dia orang semua sendiri pula. Dia kalau yang tak okey tu kita nak cakap. Tak, dia kita manusia. Saya tahu, saya pernah bekerja dengan orang. Ramai saya tahu banyak soalan yang saya jangka. Kadang ada benda yang saya tak nak jawab. Pasal apa? Kalau saya jawapan pun, jawapan tu orang dah tahu. Ataupun jawapan tu kadang-kadang sebenarnya saya create. Saya nak mengelak, tak boleh saya create. So nak ke benda macam tu? Tu pasal saya senyap. Saya tak ada nak cerita dalam sebab apa kadang. Saya tahu yang cerita ni semua create je. Saya pun Abu okey. Tinggal lagi video nak kerja, saya nak tengok nak buat apa. Macam tu lah. Saya lebih kepada yang natural macam tu. Apa yang nak buat? Kau nak buat untuk buat. Siapa yang nak buat? Adakah dia orang nak buat? Organizer. Saya nak yang macam tu. Saya umur dah nak 60, takkan saya nak jom kita main pampai besok. Esok tu pergi main. Bukan macam tu je lah dia. Maksud saya, kalau boleh faham macam tu lah. Saya nak kerja yang umur 60 punya cara. Bukan umur 20-30. Dulu boleh. Hari ni Toki Pampai call, malam ni pergi Pampai main 10 lagu tak ada praktis. Sekarang boleh buat macam tu? Tak boleh. Saya nak tahu benda macam tu. Jadi kesian nak tengok dia orang masing-masing buat hal sendiri sekarang ni. Dia gini, kau tengok time gambar tu susah. Di video tu menunjukkan susah. Memanglah macam tu. Macam aku kata tadi, sekarang ni cerita tengok dalam phone ni semua cerita tak boleh pakai. Jadi kau janganlah tanya soalan itu. Payah kau nak jawab. Aku menipu nanti kau. Orang ni buat sedih lah. Tak ada, saya jumpa okey. Hidup susah senang ni manusia. Aku sendiri hidup susah dengan kadang pinggang sakit. Siapa nak tolong aku sendiri kena pergi hospital. Sama je. Bukan nak cakap macam bunyi macam tu, tapi saya malas nak menipu, malas nak cakap belik-belik, pening. Tapi sekarang masing-masing ada haluan dengan band masing-masing. Betul. Sebenarnya kalau dari sisi hidup, okey, cuma kadang-kadang bila diceritakan keadaan tu, bunyi dia kadang orang ni buruk, bunyi kadang orang ni tak okey. Semua pening je, cerita pening. Kenapa buat cerita pening? Saya tu pasal saya ikut Joe ni bukan pasal apa. Kita tak mau cerita pening. Saya apa benda kau nak buat, aku follow. Sebab saya nampak Joe ni dia banyak benda ni dia nak buat ni. Bila ada banyak benda macam tu, ni aku nak contribute dengan idea kau. Itu pasal saya ikut. Saya tak nak cerita masalah, itu cerita lain. Dia orang guna media sosial. Itulah pasal semua nak keluar cerita yang pening je. Abang show solo pun banyak orang panggil Tak sekarang. jugalah. Bila saya ada sibuk dengan Barbaric, saya kurangkan. Kurang Sebab kalau dengan Barbaric praktis tahulah. So saya sedang selikan kat situ. Saya tak nak bila kita ada satu benda yang okey dan ada satu benda lain mengacau. Tapi kalau kita organize, okey. Cuba okey. Sebab saya dah memang macam tu kan ada orang panggil. Cuma kalau benda tu saya tak boleh handle, saya tak mau. Saya tak nak jadikan benda yang sepatutnya tak problem dia jadi problem. Okey kawan-kawan. Okey. Amak.